saya ini di Kampung Pari Haji Darat dan hari ini kita akan review sebuah rumah yang akan diserah kunci tak lama lagi hari Jumaat ni. So hari ini kita akan review sebuah rumah yang berkeluasan 913 kaki persegi. Okey, so kita pergi ke ruangan yang pertama. Ini adalah ruangan yang pertama iaitu ruangan anjung yang berkeluasan 5x15. Okey. So masuk sahaja kita ke dalam rumah, kita akan nampak satu pintu berwarna putih ni. Okey. Ini adalah pintu yang memang planner akan bagi, iaitu pintu solid kayu berbentuk S. Okey. Dan ini adalah ruangan living area yang berkeluasan 14x15. Dan juga kita masuk ke bilik yang pertama. Bilik yang pertama ini berkeluasan 16x11. Okey. Dan di dalam bilik yang pertama ini kita ada satu bilik air yang berkeluasan 4x7. Ke bilik yang kedua pula, yang ini berkeluasan 9x11. Okey. So pergi ke bilik yang ketiga yang berkeluasan 10x11. Ini adalah bahagian kitchen. Bahagian kitchen ini berkeluasan 9x15. Dan ini adalah bilik air yang kedua dan juga yang ketiga. Okey. Kita asingkan satu toilet dan juga satu bilik air untuk mandi. Yang ini berkeluasan 4x4 untuk tandas dan juga 4x5 untuk bilik air. So itu sahaja. Jika ada peminat untuk pakej tanah dan rumah yang sebegini, yang ada 3 bilik dan 3 bilik air, anda boleh kontak kami, klik di bio dan juga terus ke ofis kami di Planland Property Management Sdn Bhd di ofis Pari Haji. Sekian, terima kasih.